Yang kuih bawah leteng kak. Kalau jual 3-2 ya. Dulu itu guna teh susu kat dulu itu guna. Tapi lo ni kita macam apa tukar lah kepada teh tu kepada stay. Ada tepung. Kita campur bawah. Tak boleh nak lah ni nak kena. Nak kena makan lalu tiap hari tu weh. Boleh tak? Okey. Memang orang ngidel sekmu. Sedapnya rasa dia ni tu. Dia cukup rasa, dia tak manis, dia tak masin, dia tak ni. Sebab dia manis tu, manis ada di bawah. Sebab tu dia sedap. Kita buka ni pagi. Tapa habis. Dia nak tempuh kuih kak, boleh lah wasak nombor lah. Setakat lah ni kita baru buat 2 cawangan baru. Sini cawangan kedua, hop pertama tu 5 kak. Sini saya buat cepat kat seh ya, tapi beg sini kau baru.